Okay, tengok ni Ni GPD Win Mini versi tahun 2024. Okay. Okay, macam mana nak select text dekat GPD ni? Kalau korang tengok dia punya trackpad dia, mana ada right click, left click? Tak ada. Okay. Cara dia, sekejap saya tunjuk. Mula buka jap. Okay, ini PDF. Saya dah buka dah. Untuk select text, dia ada dua cara. Okay. Yang first kali, double tap. Okay, tengok saya double tap. Tu dua. Dia akan select satu je. Tapi kalau kamu nak select panjang sikit, kamu double tap. Tapi yang tap yang kedua tu, kamu hold. Okay. Nampak? Nampak tak saya buat? Macam tu. Saya tunjukkan lagi sekali ya. Sok-sok. Nampak? Okey, cara yang kedua. Okey, tengok dekat belakang ni. Okey, nampak? Dia ada mouse. Okey, tolak dekat mouse. Dan kamu boleh kawal dekat sini. Kamu boleh tekan dekat sini. Okey, saya ambil ayat ini. Stop, tekan. Tarik. Tarik dekat sini. Okey. Lagi sekali saya tunjuk. Okey, tekan. Stop, tarik kat sini. Macam tu. Ini GPD. GPD lain sikit sebab dia tak ada mouse right click dengan left click. Okey. Itu je cara dia. Senang. Okay, ni saya off balik. Itu je. Bye.